Sabda Nabi SAW, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u. Kullama halaka nabiyyun khalfahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di." Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah. Maknanya Nabi kata, dahulu Bani Israel, mereka dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali mati seorang Nabi, dia diganti oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya, tiada lagi Nabi selepas aku. Mati satu Nabi, Allah ganti satu Nabi. Tapi bila mai kat Nabi Muhammad, Allah tak buat lagu tu. Kerana dia penyudah. Bukan saja dia penyudah, bahkan dia pemimpin segala Nabi. Lepas dia, sudah tidak ada Nabi. Tapi kalau kita tengok dalam harfiah dia, dalam harfiah dia, hadis ni guna perkataan kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya. Tasusu, kalau kita pecah kalimah tu, tasusu satu kalimah, hum satu kalimah. So hum tu makna mereka. Tasusu, dia adalah perkataan daripada siasah. Siasi. Kalau kita terjemah secara harfiah, dia merujuk kepada makna adalah dahulu Bani Israel itu yang memimpin siasah mereka. Tasusu dengan makna plural. Dia plural. Siasah. Kita kata siasah, kita terjemah apa? Kita terjemah politik. Kata siasatul Islam. Ini politik Islam. Dengan makna pemerintahan Islam. Maka Nabi kata, siasah kepada Bani Israel itu, yang mengatur siasah mereka, pentadbiran hidup mereka, adalah para Nabi. Itulah kedudukan para Nabi. Mereka datang memberi satu bimbingan kepada macam mana nak mengatur hidup. Bukan kata hidup biasa-biasa. Hidup bernegara. Macam Allah hantar Musa pada Firaun. Macam Allah hantar Ibrahim kepada Namrud. Hantar Nabi-Nabi lain kepada kaum Ad, kaum Samud.